Pernah tak masa tengah naik kereta pada hari panas, kita nampak macam ada lopak air berkilat di atas jalan. Bila kereta makin dekat, hilang pula. Magic ke ni? Sebenarnya ini bukan air dan bukan juga mata kita rosak. Ini fenomena saiz yang dipanggil mirage. Orang selalu sebut Fata Morgana. Hari ini kita akan bongkar kenapa ilusi ini berlaku, langkah demi langkah, sampai kamu boleh terangkan balik dekat kawan-kawan dan ibu ayah. Pertama sekali, mirage ialah ilusi optik. Benda yang nampak seolah-olah ada, tapi hakikatnya tak wujud di tempat itu. Otak kita salah mentafsir cahaya yang dibengkokkan di udara. Istilah Fata Morgana asalnya merujuk satu jenis mirage yang lebih kompleks di laut. Tapi dalam percakapan harian, orang guna untuk semua mirage. Di atas jalan raya pada hari panas, jenis yang kita nampak biasanya dipanggil inferior mirage. Inferior maksudnya imej palsu itu muncul di bawah objek sebenar. Contohnya, langit terbalik yang nampak macam air di permukaan jalan. Kesimpulannya, apa yang kamu nampak macam air tu sebenarnya cahaya dari langit yang dibengkokkan sehingga mata kita tersalah sangka. Untuk faham mirage, kita perlu tahu satu konsep penting, pembiasan cahaya. Pembiasan berlaku bila cahaya lalu dari satu medium ke medium lain dan arahnya berubah. Contoh famous, sudu nampak bengkok dalam gelas air. Sekarang bayangkan udara pun ada lapisan. Dekat permukaan jalan yang panas, udaranya sangat panas. Lebih tinggi sedikit, udaranya lebih sejuk. Udara sejuk dan panas ada ketumpatan berbeza. Jadi cahaya bergerak pada kelajuan sedikit berbeza dalam setiap lapisan. Perbezaan ini buat cahaya membengkok perlahan-lahan, bukan sekaligus bila melalui lapisan-lapisan itu. Inilah yang kita panggil gradient suhu. Perubahan suhu bertingkat-tingkat dari sejuk ke panas. Bila cahaya dari langit biru turun ke arah jalan, lapisan udara panas dekat jalan bertindak seperti cermin yang tak rata. Cahaya dibengkokkan ke atas menuju mata kita. Otak kita fikir, ini cahaya yang memantul dari permukaan licin. Mesti air. Padahal tiada air pun, itu pantulan langit palsu yang dihasilkan oleh pembiasan. Kalau kamu tengok jauh di hadapan, permukaan jalan yang gelap akan nampak berkilat seperti air. Kenapa? Sebab langit cerah di atas dipantulkan ke arah mata kamu melalui pembiasan, lalu mengambil bentuk permukaan berkilat mirip refleksi air tenang. Bila kereta menghampiri, sudut cahaya berubah, gradient suhu pun berubah, maka laluan cahaya ke mata kita berubah, sebab itu lopak tadi menghilang. Kamu juga mungkin nampak berkelip-kelip atau beralun macam udara bergegar. Itu dipanggil shimmer atau heat haze. Berlaku kerana lapisan udara panas sentiasa berombak, menjadikan jalan nampak macam air yang bergerak. Mari guna 3 analogi mudah. 1. Sudu dalam air. Sudu nampak bengkok sebab cahaya dibias bila masuk air. Mirage sama konsepnya, cuma air diganti dengan lapisan udara panas versus udara sejuk. 2. Laluan basikal atas bukit. Bayangkan kamu berbasikal. Laluan naik turun sikit, tak rata, jadi hal laju kamu berubah-ubah. Cahaya pun sama. Bila melalui udara pelbagai suhu, macam bukit kecil, arahnya berubah sikit-sikit. Akhirnya sampai ke mata kita dari arah lain. 3. Cermin jalan raya tak nampak. Udara panas dekat jalan bertindak seperti cermin halimunan. Ia tak memantul macam cermin sebenar, tapi membelokkan cahaya langit ke arah mata kamu, menipu otak untuk fikir ada permukaan licin berkilat, iaitu air. Secara mudah, ada 2 kategori umum,
Yang pertama, inferior mirage. Imej palsu muncul di bawah objek sebenar. Ini yang biasa di jalan panas. Langit jatuh ke bawah nampak macam air. Yang kedua, superior mirage atau fata morgana. Imej palsu muncul di atas objek sebenar. Selalunya berlaku di atas laut sejuk atau padang salji. Kadang-kadang buat kapal nampak macam terapung di udara. Menarik kan? Untuk soalan kita, lopak air di jalan, jawapannya hampir pasti inferior mirage. Kita selalu nampak mirage bila hari sangat panas, matahari terik dan jalan hitam menyerap banyak haba. Jalan lurus yang panjang sebab jarak pandang jauh memudahkan otak mencantum pantulan langit sebagai air. Kawasan padang pasir, landasan kapal terbang, atas bumbung kereta atau atas pasir pantai pada tengah hari. Semua ini berkongsi satu resepi. Permukaan panas plus lapisan udara suhu berbeza plus cahaya dari langit. Kalau tak ada air, kenapa kadang-kadang nampak macam ada pulau atau pokok jauh di tengah panas? Itu ialah imej terbalik atau regangan objek jauh akibat cahaya yang dibengkokkan. Otak kita isi kekosongan dan mentafsir sebagai bentuk yang kita biasa nampak, pokok, bayang-bayang atau air. Adakah mirage bahaya? Ilusinya sendiri tak bahaya, tetapi jangan kejar air semasa memandu. Pemandu perlu fokus pada jalan. Lopak tu hanya permainan cahaya. Boleh jadi waktu malam? Jarang, sebab permukaan tak sepanas siang. Tapi fenomena pembiasan lapisan udara masih boleh wujud dalam keadaan tertentu. Nak tengok kesan shimmer? Cuba tengok udara di atas periuk atau cerik panas dari tepi. Nampak macam beralun kan? Itu bayangan kecil bagaimana lapisan udara panas mengubah laluan cahaya. Atau tengok atas bonet kereta yang panas di bawah matahari. Permukaan di atasnya seperti berombak. Kesan sama, skala kecil. Jadi, air di atas jalan pada hari panas sebenarnya cahaya langit yang dibengkokkan oleh lapisan udara panas dekat permukaan jalan. Otak kita meneka air sebab itu yang paling masuk akal bila nampak permukaan licin berkilat. Tiada lopak sebenar, cuma ilusi optik yang hebat. Hasil kerjasama mata, otak, cahaya dan udara. Sekarang kamu dah tahu rahsianya. Lepas ni kalau nampak air di jalan, kamu boleh jadi detektif sains dan terangkan pada orang lain. Ada fenomena pelik lain yang kamu nak kami jelaskan? Tulis di komen, kita bongkar sama-sama dalam episod seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan kongsi dengan kawan-kawan yang selalu tanya kenapa.